أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله. ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung pengajian kita syarah Asma'ul Husna. Kita Al-Asma'ul Husna yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah ta'ala, yang mana pengenalan umum berkenaan dengan kitab ini kita telah pun bincang dan dengar secara ringkas pada pertemuan yang lalu, dan kita telah jelaskan jenis-jenis habuan bagi mereka yang mendapat kelebihan daripada nama-nama Allah Ta'ala pada pertemuan yang lalu. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mula masuk kepada kitab yang kita nak baca. Okey. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhina fid dharain amin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anna wa ankum. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi wa 'abdihi. وبعد فهذه جملة مختصرة في شرح أسماء الله تعالى الحسنى وكيفية العمل بها حتى يجمع العبد الناظر في هذه الجملة بين المعرفة بالله والعمل بأحكام الله. Jadi kata Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, ini suatu jumlah mukhtasarah, suatu himpunan yang ringkas. Apa maksud mukhtasar? Mukhtasar ni ialah ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Sesuatu yang mana lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Okey, sesuatu yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Yang mana himpunan risalah-risalah yang pendek ini untuk mensyarahkan nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, yang baik, dan cara untuk beramal dengan nama-nama Allah. Ada para ulama bila mereka menulis kitab, mereka akan menyatakan apa asbab ataupun apa punca yang menyebabkan mereka nak tulis kitab ni, supaya apa yang mereka tulis tu tidak sia-sia, dan apa yang mereka tulis tu mereka tahu akhir sekali apa yang mereka nak. Ini kita panggil sebagai, kalau bahasa moden tu dia macam objektif kajian. Tapi kat sini tak punya kajian lah, objektif penulisan. Yang mana dalam tradisi Islam, ulama sangat mementingkan sebelum kita mengaji satu ilmu ni, kita tahu apakah ilmu tersebut dan apakah faedahnya. Sebab tu dalam tradisi Islam dia ada perkara yang kita gelarkan sebagai al-mabadi al-asharah. Al-mabadi al-asharah iaitu 10 prinsip asasi bagi sesebuah ilmu. Misalnya bila mereka nak mengajar akidah, mereka akan jelaskan terlebih dahulu ilmu akidah ni apakah definisinya, siapakah penyusunnya, apakah faedah mempelajarinya, apakah perbahasan yang terkandung dalamnya, apakah topik yang dibincangkan dalam ilmu ini. Kesemuanya ini supaya seseorang itu mendapat basirah, mendapat kefahaman yang jelas tentang apa yang dia nak mengaji. Barulah dia tak jadi celaru, barulah dia tak jadi keliru bila dia nak mengaji satu ilmu. Misalnya kalau tuan-tuan perempuan baru start nak mengaji
ilmu yang nama dia ADMAT, Additional Mathematics. Tuan-tuan tak tahu ilmu ni bincang apa faedah dia. Jadi buat apa nak mengaji? Kita akan rasa macam ilmu tu sia. Sebab tu sesuatu ilmu ni, kalau seseorang pelajar tu nak mendapat manfaat daripada ilmu tersebut dengan manfaat yang sepenuhnya, dia kena tahu terlebih dahulu. Ilmu tu ilmu apa? Apa yang dibincang? Apa definisi dia? Apa kelebihan dia? Okey, kerana di sini disebutkan oleh Imam Syamsuddin Al-Fanari rahimahullah, li alla yakuna sa'yuhu fihi abatha wa dhalala. Supaya seseorang itu apabila dia mula mengaji, perjalanan pengajian dia itu tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab boleh jadi kalau dia tak tahu apa yang dia nak mengaji tu, dia datang dengar sajalah. Apa yang dia nak catat, apa yang dia nak dapat, dia tak tahu. Nah, ini semua salah satu bentuk perkara yang sia dalam ilmu. Sebab tu para ulama apabila mereka nak menjelaskan satu ilmu, mereka akan beri pengenalan awal bagi ilmu tersebut. Okey. Baik, kenapa Imam Sanusi menulis kitab berkenaan dengan nak mengetahui nama-nama Allah Ta'ala dan cara beramal dengan nama-nama Allah Ta'ala ni? Supaya seorang hamba tersebut, bila mereka memerhati risalah ini, dia dapat menghimpunkan di antara al-ma'rifah billah wal-amal bi ahkamillah. Dia dapat menghimpunkan di antara akidah yang dia dah ada, ma'rifatullah tu ialah akidah tu, dan juga dia boleh beramal dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan. Kenapa Imam Sanusi sebut ada unsur menghimpunkan di antara akidah dan amal? Ma'rifatullah ni yang kita mempelajarinya, mengenal Allah ni kita tahu melalui ilmu yang nama dia ilmu akidah. Beramal dengan hukum hakam Allah ni kita mempelajarinya dalam ilmu fiqh. Jadi kenapa bila mempelajari nama-nama Allah Ta'ala, hasilnya ialah dapat menghimpunkan di antara ilmu fiqh dan ilmu akidah? Jawabnya ialah kerana seseorang itu apabila dia mengetahui dan hanya mengetahui tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, begitu juga mengetahui hukum hakam, tak semestinya dia akan beramal dengan hukum hakam tersebut. Buktinya apa? Buktinya hampir keseluruhan orang-orang Islam ni sejak di bangku sekolah lagi, dia dah belajar fardu ain secara umum, betul tak? Sekolah rendah, sekolah menengah, dia ada subjek yang nama dia pendidikan Islam ataupun tasawur Islam. Walaupun dia tak adalah mendalam, tapi at least sebahagian besar fardu ain tu dah terkandung dalam tu. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib buat, apa yang haram buat. Tapi soalannya, kenapa masih seseorang Muslim tu masih membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Hatta pun yang kita kadang-kadang datang kuliah, malam tu mengaji pasal hadis akhirat, tiba-tiba balik lagi keluar masjid buat maksiat pula. Seolah-olah macam ilmu tu hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Punca dia kenapa? Punca dia kata Imam Sanusi rahimahullah, ataupun isyarat yang difahami daripada lafaz Imam Sanusi ni, kerana dia tak faham hakikat nama-nama Allah Ta'ala. Kerana seandainya seorang tu memahami hakikat nama Allah Ta'ala, dia takkan berani untuk buat maksiat. Dia takkan berani nak culas dengan tuntutan-tuntutan agama dia. Dia takkan berani nak tipu orang bila dia berniaga. Dia takkan berani nak abaikan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah dekat anak-anak dia. Dia takkan berani sebagai seorang anak nak derhaka mak ayah dia, nak buat benda-benda yang tak elok di belakang mak ayah dia. Sebab apa? Sebab bila seorang tu mengenal nama-nama Allah Ta'ala, antara nama Allah ialah apa? Syahid. Antara nama Allah ialah apa? Yang Al-Basir, yang sentiasa melihat, yang maha melihat. Al-Alim, yang maha mengetahui. Apabila faham hakikat nama-nama sebegini, wajarkah seorang tu dia rasa dia ada peluang untuk sulas terhadap tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim, tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, tanggungjawab dia sebagai seorang ibu, tanggungjawab dia sebagai seorang anak, tanggungjawab dia sebagai seorang pekerja, tanggungjawab dia sebagai seorang majikan. Hari ini semua boleh bincang, kata saya Muslim, saya orang beriman. Tapi hakikatnya lidah sahaja tidak mencukupi untuk membuktikan perkara tersebut. Hakikatnya ialah amal dan apa yang hati kita percaya. Jadi sebab tu kata Imam Sanusi, seandainya seorang itu memahami risalah ini, memerhatikan dengan elok,
Dia boleh menghimpunkan di antara akidah yang dia dah mengaji. Dia dah mengaji tentang Allah Maha Melihat apa semua, dan dia dah mengaji tentang hukum hakam fiqh. Lalu dia nak ikat di antara akidah dengan fiqh tadi dengan menghayati nama-nama Allah Ta'ala. Wa dzalika kafilun bis-sa'adati al-ukhrawiyyati ala hasabi ma nassa alaihi as-sadiqul musaddaqu salawatullahi wa salamuhu alaihi fi qawlihi inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah wa qila man ahsaha ilman wa amalan. Jadi kata Imam Sanusi rahimahullah, menghimpunkan di antara akidah dengan fiqh tadi, mengenal Allah, menghayati nama-nama Allah dan melakukan tuntutan-tuntutan yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, itu dah memadai untuk dapat kebahagiaan di ukhrawiyah, yakni di akhirat, kebahagiaan yang kekal. Itu pun dah memadai. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Bukhari dan juga Muslim, bahawa Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghimpunkan semuanya, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Namun sebagian ulama mengatakan, apa maksud menghimpunkan tu? Adakah sekadar tahu dan hafal? Oh, nak masuk, nak dapat tiket syurga, hafal Asma'ul Husna. Adakah semudah itu? Tak. Dia ada kait dia ada syarat dia. Iaitu apa? Ahsaha ilman wa amala. Menghimpunkan nama-nama Allah Ta'ala tadi dengan tahu, dengan pengetahuan dan juga dengan amal. Ada orang dia hanya menghimpunkan, menghafal nama-nama Allah tapi dia tak faham pun apa dia hafal. Ada pula yang menghafal tapi faham dengan makna yang salah. Ada pula yang menghimpun dan menghafal dan tahu makna tapi tak beramal dengan makna-makna tersebut. Ketiga-tiga kelompok tadi adalah kelompok orang Yahudi. Adalah kelompok orang yang Yahudi. Sebab apa? Orang yang hanya menghafal tak tahu makna, kata Imam Ghazali, sama saja macam bahaim, macam binatang-binatang. Kerana binatang-binatang ni pun mereka mendengar nama-nama Allah, tapi mereka tak dikurniakan kefahaman seperti mana manusia dikurniakan kefahaman. Kelompok yang kedua pula, faham makna tapi faham yang salah. Ini lagi sedih. Mereka faham nama-nama Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang menyesatkan. Antaranya ialah saya pernah tengok satu podcast ni, dia faham kata Allah Ta'ala ni berada dalam diri dia. Sebab dia salah faham ayat-ayat Quran yang menyebutkan wa huwa aqrabu ilaika min hablil warid. Dia lebih dekat daripada kamu, lebih daripada urat tengkok. Jadi apa dia faham? Dia faham Allah Ta'ala dalam badan. Bila dia faham Allah Ta'ala dalam badan, dia kata, saya bila keluarkan satu pendapat, keluarkan satu ijtihad, itu dah memadai dah bagi saya untuk pegang daripada saya ikut para ulama. Sebab itu semua daripada Allah. Daripada Allah, seolah-olah macam dia nak kata wakil Allah tu dalam kepala dia. Jadi dia lah Rasul secara mudahnya, cuma tak mengaku lah. Punca dia bawah, sebab dia faham nama Allah Ta'ala tapi bukan dengan cara yang sahih. Dia tak faham nama Allah dengan ilmu, dia faham nama Allah dengan jahalah, dengan kejahilan. Begitu juga sebahagian kelompok memahami Allah Ta'ala ni Al-Kabir, Maha Besar. Tapi besar dengan makna apa? Besar jisim, size. Dibayang Allah Ta'ala ni macam dalam cerita yang kita tengok ni, Ultraman, Marvel, apa semua tu, macam kartun tu. Allah Ta'ala besar. Ada orang faham lagu tu. Ni satu kelompok yang kita panggil nama dia kelompok Mujassimah. Dia faham Allah Ta'ala ni size dia tidak terhad. Besar lah. Tapi besar sudut size. Yang ni yang mereka faham bila kita baca setiap kali nak salat tu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mereka faham Allah besar secara size dan ukuran. Ni kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah. Hakikatnya kefahaman yang benar, maksud Maha Besar tu ialah apa? Darjat. Macam kita sebutlah,
malam ni sekejap orang besar nak datang. Adakah kita faham kata sekejap ada orang badan obesiti nak masuk kat pintu? Tak. Kita faham kata apa? Oh, mungkin YB ke, ataupun apa, Datuk Undang ke, kan, dan seumpamanya, Raja Sultan. Tak ada siapa pun faham orang besar kat situ dengan makna orang besar saif. Dan Imam Razi rahimahullah ketika nak tafsirkan tentang maksud firman Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak apa maksud dia? Kata Imam Razi, kita bayanglah semua makhluk di atas muka bumi ini, dan juga di atas muka bumi dan 7 petala langit, sehingga makhluk yang paling besar nama dia Arash. Bayanglah ke semua ini, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala bukan mereka. Allah Ta'ala tidak sebanding dengan mereka. Mereka tidak sebanding dengan Allah. Mereka tidak menyerupai Allah. Mereka tidak ada satu ciri ketuhanan seperti mana Allah ada. Jadi Allahu Akbar yang kita angkat takbir itu maksudnya apa? Tidak ada apa pun yang makhluk boleh sama dengan Allah. Allah Ta'ala di luar batasan alam ini. Dan di luar batasan alam tu bukan maksud alam duduk dalam bulat Allah luar tu. Dah. Itu pun fahaman Mujassimah pula. Jadi kefahaman-kefahaman sebegini wajib kita tahu melalui pembelajaran dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Jangan ambil ilmu ni daripada orang yang kita tak tahu apa kepakaran dia, apa latar belakang dia. Okay? Sebab tu di negeri Selangor ni dan negeri-negeri lain kebanyakannya, dia ada sistem yang nama dia tauliah. Supaya apa? Supaya penceramah yang nak kongsikan ilmu yang mereka ada ni bukanlah daripada orang yang tak mempunyai latar belakang yang kita boleh ragui secara umumnya. Sebab kata Sayyidina Ali, al-ilmu dinul mar'i. Ilmu ni ialah agama bagi seseorang. Fanzuru ila man akhadha fanzuru ila man akhastumuhu. Maka tengoklah daripada siapa yang kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan ambil suka hati. Kalaulah ubat pun kita tak pergi klinik yang, jangan kata klinik, kadang-kadang ubat ni kalau orang jual dekat kedai mekanik kan, yang tu tuan-tuan pergi baiki kereta nak pergi servis hujung minggu kan, kat apa, kat Kota Warisan tu, Proton tu, tiba-tiba kat kaunter tu misalnya dia jual ubat gaut. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan siqah tak, yakin tak nak beli tu? Tak ada lah. Orang kalau nak cari ubat, orang cari dekat doktor. Orang tak cari ubat dekat kedai kereta. Kalau tidak, kalau dia menipu tuan-tuan pun tak yakin ilmu ubat ni betul ke? Dan at least kalau lah doktor ni dia ada lah sertifikat tu yang kita boleh yakin sikit, letak harapan sikit. Okay? Dan kecelakaan orang yang salah pilih agama lagi buruk daripada kecelakaan orang yang salah pilih doktor. Sebab kita salah ambil ubat daripada doktor ni, mudarat paling akhirnya adalah kematian. Tapi salah pilih guru di dunia, mudarat dia adalah apa? Boleh sesat dan masuk api neraka, dapat azab yang kekal. Dan yang ni kata Imam Ghazali, setengah orang kita ni kebanyakannya dia suka cari keselamatan di dunia, tapi keselamatan untuk di akhirat dia abaikan. Kalau orang cakap di kawasan rumah dia tu ada binatang-binatang buas, dia akan buat pagar. Tapi bila orang cerita pasal syurga neraka, dia buat tak indah saja. Biasanya itulah sikap manusia. Okay? وهذه الجملة المختصرة وافية ببيان الأمرين بفضل الله تعالى. Dan risalah yang pendek ini, kata Imam As-Sanusi rahimahullah, insya-Allah memadai untuk menjelaskan dua perkara tadi. Iaitu apa? Apakah maksud nama-nama Allah dan cara nak beramal dengan nama-nama Allah. Nas'alullah ta'ala an yanfa'a biha mu'allifaha wa nadhiraha bijahi ashrafi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi. Dan kami mohon kepada Allah untuk memanfaatkan dengan risalah ini, memanfaatkan penulisnya,
para pembacanya dengan keberkatan sebaik-baik makhluk, yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ni doa daripada siapa? Al-Imam As-Sanusi. Sebab tu kata guru saya Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Mat Tahir hafizahullah, beliau menyebutkan bahawa menjadi adat para ulama ni, mereka akan datang pada setiap hari yang ada permulaan baca kitab dan hari akhir pembacaan kitab. Maksudnya hari mula baca kitab dan hari akhir nak khatam kitab. Kerana apa? Kerana para ulama ni mereka dah alim, dan mereka pun masa mereka lebih banyak dengan mengajar kitab-kitab. Mereka dah mengaji dah banyak-banyak kitab ni. Namun kenapa mereka datang juga, nak datang di awal kitab? Kerana di awal kitab ni dia ada doa-doa yang ulama yang tulis kitab tu dia tulis, dia muatkan. Macam ni, kitab ni awal lagi kita baca, dan dia mengandungi doa untuk penulis dan untuk kita juga. Moga-moga kita dapat keberkatan daripada apa? Doa Imam As-Sanusi rahimahullah, yang mana kita berhusnuzan bahawa Imam Sanusi ni seorang ulama yang saleh, yang wali, yang mana doanya akan didengari oleh Allah Ta'ala. Okay. Baik. Nama Allah yang pertama yang dibincangkan dalam kitab ini ialah Allah, Lafzul Jalalah, nama Allah yang paling agung. Apa kata Imam Sanusi? Huwasmun alamun alal ilahi al-wajibil wujudi al-ma'budi bihaq. Dia suatu nama, yang mana nama ini nama khas, alam. Disebut alam ni tuan-tuan perempuan, dia nama khas yang di mana kalaulah seorang itu ada nama itu, nama tu bila kita sebut dia hanya tertentu kepada dia, bukan pada yang lain. Okay, kita panggil dia muta'ayyin juz'i. Dia nama khas yang dah ditentukan. Okay, itu nama lafaz, itu yang nama dia isim alam. Dan ia terhadap siapa nama tersebut? Alal ilah, kepada Tuhan. Soalan dia, apa tu Tuhan? Siapa yang layak digelar Tuhan? Al-ilah ni tuan-tuan perempuan, kata Imam As-Sanusi rahimahullah, mesti sekurang-kurangnya ada dua syarat. Untuk sesuatu mawujud tu digelar Tuhan, dia sekurang-kurangnya kena ada dua syarat. Datanglah mana-mana ajaran ke, agama ke, kalau dia claim, dia kata kami sembah Tuhan, kita tanya dia, Tuhan tersebut ada tak dua syarat? Kalau ada dua syarat ni, baru betul dia Tuhan. Syarat yang pertama, dia mesti al-istighna'u an kulli ma siwah. Dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Dia kaya. Kaya ni kat sini dengan maksud dia tak perlu siapa-siapa. Dia wujud sedia kala. Wujud dia tu tak perlu kepada pencipta. Dia bukannya jisim, dia bukannya makhluk yang perlu kepada makanan, perlu kepada oksigen. Kalau ada ciri-ciri ni, yang ni kalaulah dia perlu kepada yang lain. Misalnya manusia perlu kepada makan, minum, oksigen, perlu kepada ibu ayah untuk dilahirkan. Ataupun haiwan-haiwan perlu kepada tumbuh-tumbuhan untuk dihidup, untuk dia makan. Maka layak tak nak gelar Tuhan? Tak layak. Itu syarat Tuhan yang pertama. Syarat Tuhan yang kedua ialah apa? Al-iftiqaru ilaihi, ataupun iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Setiap sesuatu selain dirinya memerlukan kepadanya. Kalaulah kita boleh hidup tanpa perkara tersebut, maka dia bukan Tuhan. Misalnya baru-baru ni, tak adalah baru sangat, dalam 10-20 tahun yang lalu ni, ada orang Melayu dia mengaku Tuhan. Kan? Yang masyhur dengan nama dia ajaran sesat, Tuhan Harun. Yang mana seingat saya di akhir ayatnya dia kena stroke. Kita dengar pun pelik kan, Tuhan kena stroke. Sepatutnya dialah yang memberikan stroke dan menarik stroke. Ini kena dekat dia, dia tak boleh nak sembuhkan diri dia. Dia tu pun bukti jelas kata dia ni bukan Tuhan. Dan sebelum dia wujud ni, sebelum dia lahir, Tuhan Harun pun dia dilahirkan tak? Dia pada mak ayah tak? Jadi kalau betul dia Tuhan, sebelum dia lahir, kita semua ni tak wujud dah. Dan dia dah meninggal dah pun. So keadaan kita macam mana? Elok aja hidup.
Itu menunjukkan bahawa kita tak bergantung pada dia. Di sini menjadi titik perdebatan di antara Imam Ar-Razi dan seorang paderi Kristian pada zamannya. Kata Imam Ar-Razi rahimahullah, aku bertemu dengan seorang paderi yang mendakwa diri dia alim dengan agama Kristian dia tu. Lalu aku berdebatlah dengan dia. Dan aku bertanya kepada dia, apa yang kamu katakan pada Isa alaihissalam? Nabi Isa lah. Jadi dia kata, aku mendakwa Nabi Isa ni Tuhan. Aku mendakwa Nabi Isa ni Tuhan. Okey. Setiap dakwaan ni tuan-tuan perempuan dia mesti ada dalil. Dan kalau orang nak claim kita buat sesuatu di mahkamah ni, dia mesti bawa apa? Bukti lah, fakta. Tapi dalam Islam kita panggil dia dalil. Dan konsep dalil ni tuan-tuan perempuan dalam tradisi Islam, bila kita mengaji, dalil ni dia mesti muttarid. Maksud muttarid, kalau dalil tu ada, kesimpulan tu ada. Maksudnya kalaulah ada dalil, kesimpulan tu, dakwaan yang kita nak buktikan tu boleh dibuktikan. Contohnya lah, bila kita nampak asap menunjukkan adanya api. Jadi asap itulah dalil, api itu ialah kesimpulan yang dipahami daripada asap tersebut. Jadi konsep dia macam tu. Bila ada dalil akan ada kesimpulan dalil. Lalu kata Imam Razi, okay, apa dalil Nabi Isa ni Tuhan? Maka kata Imam Razi, dalilnya, maka kata paderi Kristian tu, dalilnya ialah apa? Nabi Isa ni boleh menghidupkan orang yang mati. Jadi dia boleh dianggap Tuhan kerana dalilnya ialah dia boleh buat perkara yang mencari adat. Lalu kata Imam Razi kepada paderi tersebut, kalaulah begitu dakwaan kamu, maka Nabi Musa pun Tuhan, Nabi Daud pun Tuhan, Nabi Muhammad pun Tuhan. Kerana apa? Kerana dalam teks-teks Injil yang lama pun, maksudnya merujuk kepada Injil yang asal yang diimani orang-orang Kristian dahulu, pun menunjukkan, pun ada kisah yang berkait dengan peristiwa mencari adat yang berlaku pada para Nabi terdahulu. Antaranya peristiwa pembelahan laut oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Imam Razi, kalaulah dalil ketuhanan Isa ialah Isa boleh menghidupkan yang mati, maka peristiwa pembelahan laut itu menunjukkan bahawa sepatutnya Nabi Musa tu Tuhan. Tapi kenapa kamu hanya sembah Nabi Isa, kamu tak sembah Tuhan? Tak sembahmu Nabi Musa. Maka paderi Kristian tersebut tak dijawab. Lalu ada lagi masalah-masalah yang mereka berdebat. Cuma walhasilnya itu menunjukkan bahawa akidah yang menjelaskan bahawa Tuhan tak ada dua sifat tadi sangat rapuh untuk ditolak. Okey. Dan Tuhan tersebut mestilah wajibul wujud, sifatnya wajib wujud dan disembah dengan benar. Itu maksud lafaz jalalah. Nama khas bagi Allah. Allah tu nama khas bagi zat tadi. Yang Tuhan wajib wujud dan disembah dengan benar. Wa hazzul abdi minhu, dan habuan daripada habuan seorang hamba daripada lafaz tersebut. Maksudnya cara kita nak beramal dengan nama Allah ni macam mana? Lafaz jalalah Allah tu ialah dengan cara dawam ta'alluqi bihi fil zahiri wal batin, iaitu kita sentiasa menghubungkan diri kita ni dengan Allah pada zahir dan pada batin. Kerana itu saya pernah sebutkan sebelum ni, tarekat Nasyabandiyah ni dalil zikir mereka adalah zikir dalaman hati. Yang ni zikir lafaz Allah, Allah, Allah dalam hati, supaya mereka sentiasa rasa mereka ni bersama dengan Allah. Supaya mereka merasa mereka ni sentiasa Allah perhatikan. Allah, Allah, Allah. Zahir dan batin. Setiap maksiat yang berlaku, punca daripada kita ni tak ada hubungan dengan Allah secara zahir dan batin. Itu yang kita boleh buat maksiat, itu yang kita boleh buat perkara lara. Dan cara lain ialah cara nak menghubungkan seorang hamba dengan lafaz Allah ni ialah apa? Wal fana'u bihi an kulli ma siwahu tabaraka wa ta'ala. Dan juga lebur, hancur sesuatu selain Allah dengan nama ini. Dalam nama ini. Maksudnya apa? Bila kita memahami nama Allah ni, nak menghayati nama Allah ni, kita hanya fikir Allah, kita tak fikir perkara selain Allah.
Kita tengok makhluk pun kita tak ingat selain Allah. Kerana apa? Kerana makhluk juga merupakan ciptaan Allah. Sebab tu Imam Sanusi menyebutkan ma fil wujud illallah wa sifatuhu wa af'aluhu. Hakikatnya yang wujud ni hanyalah Allah, sifatnya dan perbuatannya. Perbuatannya siapa? Kita ni perbuatan Allah, maksudnya kita ni hasil daripada apa yang Allah ciptakan. Wujud kita hanyalah wujud yang datang daripada Allah. Sebab tu ulama menyebutkan bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah kan kita terjemah. Datang mana perkataan segala tu? Hamdun tu puji. Segala tu main daripada mana? Terjemah saya sajalah. Tak. Segala tu datang daripada alif lam dekat hamdu tu. Yang mana dalam bahasa Arab ni alif lam tadi tu dia boleh membawa makna keseluruhan. Panggil dia alif lam istighraqiyah. Maksudnya semua puji hanya layak bagi Allah. Sebab apa? Sebab hakikatnya apa yang berlaku di atas muka bumi ni ialah perbuatan Allah. Jadi kalau kita buat baik pun, kalau orang puji, hakikatnya siapa yang bagi baik tu? Allah. Kalau kita ada rezeki sikit, orang kata oh hebatlah, rumah besar, kita kata alhamdulillah. Merujuk kepada apa? Ini daripada Allah, bukan daripada aku. Kita kadang-kadang alhamdulillah sebut dah alhamdulillah bila dapat nikmat, tapi ada orang sebut alhamdulillah ni sekadar lafaz. Habuan nak kata seronok lah alhamdulillah, tapi tak menghayati makna dia. Kalau menghayati makna dia, kita takkan belagak, kita takkan takabur dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi. Kalau menghayati makna dia, kita takkan rasa kita ni hebat. Kita akan faham bahawa Allah Ta'ala bagi aku rezeki lebih, ini amanah daripada Allah untuk aku mencukupkan rezeki orang lain, membantu orang lain. Aku Allah Ta'ala bagi sihat, ini amanah daripada Allah untuk aku buat ibadah, bukan buat maksiat. Allah bagi aku harta benda, anak bini, semuanya amanah untuk aku gunakan kepada jalan yang benar, bukan untuk aku bersenang-senang di muka bumi. Sebab muka bumi bukan tempat untuk bersenang-senang. Lalu kata Imam Sanusi rahimahullah, li'annahu lamma kana isman jami'an lidzati was-sifati wal-af'al intaha min al-qalbi 'inda istihdari kamali hadhihi thalathati al-'adimati mithali fi haqqihi ta'ala kullu ma'adahu tabaraka wa ta'ala min az-zawati was-sifati wal-af'al. Memandangkan nama inilah. Okey, kerana apa? Bila kita memahami nama Allah Ta'ala ini, kita akan tak ingat sesuatu selain Allah. Kalau kita faham hakikat nama Allah, kerana nama ini mengandungi zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah. Dan bila kita faham bahawa nama ini mengandungi tiga-tiga maksud ni, dan tidak ada sesuatu pun yang selain Allah boleh dibandingkan dengan tiga sifat ini, maka layaklah bila kita memahami nama ini hanya kita tertumpu kepada Allah. Macam saya sebut tadi lah, bila kita faham bahawa kita ni hanya hakikatnya ialah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Walihada kana hadha al-ismul a'zamu al-fardul jami'u zikran bi ashabil fana'i wal baqa. Disebabkan itulah nama yang agung ini, yang menghimpunkan segala sifatnya, menjadi zikir bagi ulama-ulama tasawuf, ahli tasawuf. Ashabul fana' wal baqa ni ahli tasawuf, di mana macam saya sebutlah antaranya tarikat Naqsyabandiyah. Kerana ada sebahagian orang dia salah sangka, dia mengatakan bahawa buat apa zikir Allah ni tak ada makna. Jawapan kita ialah orang yang sebut macam itu ialah orang yang tak faham maksud lafaz Allah. Itu yang kita sebut tadi, dia nama yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Maqsid Al-Asna, kalau satu nama tu merujuk kepada zat Allah, bila sebut zat, mempunyai diri tu, maka sebut Allah meliputi semua sifat yang ada pada zat tersebut.
Sebut Allah terkandung juga dalam tu, sebutan tu ialah Allah lah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim dan nama-nama lain Allah. Jadi seolah-olah macam zikir nama Allah meliputi zikir nama-nama yang lain. Dan Allah Ta'ala kata dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bukankah sebahagian nama tersebut ialah Allah? Maka macam mana seorang tu boleh keluarkan pendalilan yang sebegini rupa? Menunjukkan bahawa ini hasil daripada mereka yang tidak memahami nama Allah dengan betul. Okay? Nas'aluhu subhanahu an yamunna alaina bima manna bihi alaihim bila nahna. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan kepada kita nikmat seperti mana dia yakni Allah Ta'ala memberikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya yang dia redai. Lalu seterusnya ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni secara zahirnya terjemahan dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan Melayu kita. Cuma zahirnya dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni secara umumnya maknanya sama. Hanya berbeza daripada sudut timbangan lafaz saraf sahaja. Ini teknikal bahasa Arab lah. Tapi secara umumnya maknanya sama, iaitu zat yang ada rahmah. Namun bila kita masuk perinciannya, ya, Ar-Rahman ada satu makna khusus, Ar-Rahim ada makna yang khusus. Namun kedua-duanya berkongsi timbangan asal yang sama, nama asal yang sama, kata akar yang sama, iaitu rahmah. Itu kata Imam Sanusi rahimahullah, Ar-Rahman wal-Rahimu. Ar-Rahman wal-Rahimu huma ismani mushtaqqani min ar-rahmati. Wahia fi haqqihi ta'ala bima'na iradatil in'ami ad-dunyawi wal-ukhrawi fatakunu sifata dhatin. Au bima'na nafsul in'ami fatakunu sifata fi'lin. Wa amma ma'nahu al-haqiqi alladhi huwa ar-riqqatu wat-tahannunu famustahilun fi haqqihi ta'ala. Jadi kata Imam Sanusi rahimahullah, pada asalnya rahmah ni tuan-tuan, kalau kita terjemah literal maksudnya kasih sayang. Dan kasih sayang ni kalau pada hak seorang hamba, kalau hak seorang hamba, kasih sayang ni merujuk kepada riqqatu al-qalbi. Riqqatu al-qalbi. Apa maksud riqqatul qalbi? Apa maksud riqqatul qalbi? Maksudnya kelembutan hati. Misalnya bila kita kata seorang ibu ni bila dia tengok anak dia sakit, hati dia tu rasa apa? Lembut kan, nak pergi tolong, nak pergi sapu ubat. Tu pada asalnya rahmah. Tapi adakah makna tersebut boleh kita sandarkan kepada Allah? Nah, ni antara orang yang salah faham bila kita sebut Allah sayang, Allah sayang. Ada orang salah faham, sayang tadi maksud dia emosi. Maka tak boleh kata Allah ni maha menyayangi. Ini kefahaman yang salah. Maksud Allah sayang dalam versi dalam akidah kita dalam Islam, bukan maksud Allah sayang dengan emosi. Kerana emosi hati itu adalah sifat makhluk, sifat jisim. Lalu kena faham makna Allah sayang tu dengan cara Allah tak. Bukan maksud dengan cara tu macam sifat. Tak. Maksudnya ialah Allah Ta'ala punya kasih sayang ialah satu sifat asing yang mana tak sama hakikatnya dengan sayang makhluk. Jadi apa yang kita boleh faham dengan maksud rahmah Allah Ta'ala ni? Maknanya ialah sama ada dengan makna iradatul in'am, iaitu kehendak Allah nak bagi nikmat sama ada di dunia ataupun akhirat, ataupun dengan makna in'am, pemberian nikmat. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala punya rahmah, rahmat Allah tu apa? Sama ada kita boleh faham kehendak Allah nak bagi kita nikmat, dan juga pemberian nikmat itulah rahmat daripada Allah. Kan kita sebut kan hujan ni rahmatnya, hujan rahmat. Betul lah tu. Itulah kefahaman dia. Iaitu hujan ni ialah apa? Pemberian nikmat daripada Allah. Okey? Maka sama ada iradah tadi, kalau kita kata
rahmah tu ialah kehendak Allah nak memberi nikmat, kita panggil dia sifat zat. Maksudnya sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kerana kita mengaji dalam ilmu akidah, sifat iradah Allah Ta'ala ni ialah sifat yang ada pada zat dan ia qadir. Sejak sedia kala Allah dah kehendak. Sejak sedia kala Allah dah menentukan apa yang kita nak. Tapi kalaulah kita faham rahmah tadi dengan makna pemberian nikmat, pemberian nikmat ni kita panggil dia sifat perbuatan. Kerana ia ialah apa? Hasil daripada sifat kudrah Allah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, ia baru terjadi kan. Pemberian itu baharu. Okay, dalam ilmu akidah kita panggil dia ta'alluq tanjizi hadith. Maksudnya ialah pelaksanaan sifat kudrah punya tugas tersebut. Okay? Lalu insya-Allah perincian berkenaan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kita akan masuk pada pertemuan yang seterusnya. Memadai setakat ini terlebih dahulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.